Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aisyah Humairah dari SKLKTP Bukit Go dengan kod sekolah CBA 4021. Saya ingin membicarakan tentang sebuah buku yang sangat menarik, menyentuh hati dan penuh pengajaran, iaitu komik Gaza siri ke-8 yang ditulis oleh Eve Moses. Pernahkah kita terfikir bagaimanakah kehidupan kanak-kanak di tempat yang penuh dengan cabaran dan peperangan? Adakah mereka masih mampu tersenyum, masih mampu belajar dan masih mampu menyimpan impian? Komik Gaza siri ke-8 mengisahkan kehidupan masyarakat dan kanak-kanak di Gaza yang menghadapi pelbagai kesukaran dan kehidupan seharian. Walaupun hidup dalam keadaan yang mencabar, mereka tetap kuat, tabah dan tidak mudah berputus asa. Dalam komik ini, pembaca dapat melihat bagaimana penduduk Gaza menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan semangat. Ada kanak-kanak yang tetap pergi ke sekolah walaupun suasana tidak selamat. Ada keluarga yang saling bantu-membantu walaupun mereka sendiri hidup serba kekurangan. Ada juga watak-watak yang menunjukkan keberanian luar biasa ketika menghadapi ujian hidup. Apa yang paling menyentuh hati saya ialah semangat mereka untuk terus tersenyum dan berharap walaupun menghadapi kesukaran. Komik ini disampaikan dengan gaya santai, mudah difahami dan diselipkan unsur humor dan membuatkan pembaca tidak bosan. Namun, di sebalik lawak dan ilustrasi yang menarik, tersimpan mesej tentang keamanan, kasih sayang dan kemanusiaan. Bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kita mungkin hanya membaca cerita mereka, tetapi mereka benar-benar melalui kehidupan yang sukar. Terdapat banyak kelebihan dalam buku ini yang membuatkan saya sangat tertarik untuk membacanya. Kelebihan pertama ialah cara penyampaian cerita yang sangat menarik. Dan ada juga bahagian yang membuatkan saya hampir menangis. Kelebihan kedua ialah buku ini membuka minda pembaca tentang kehidupan orang lain. Mari kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bak kata bidalan, jauh perjalanan, luas pemandangan. Semakin banyak kita membaca, semakin luas pengetahuan dan pemikiran kita. Selain itu, buku ini juga mengajar pembaca tentang nilai kemanusiaan dan keamanan. Ia mengingatkan kita bahawa setiap manusia berhak hidup dengan aman dan bahagia. Buku ini mengandungi banyak nilai murni yang sangat baik untuk belajar. Nilai pertama ialah kesabaran. Watak-watak dalam komik ini tetap tabah walaupun menghadapi kesukaran hidup. Nilai kedua ialah bersyukur. Selepas membaca buku ini, saya belajar untuk lebih menghargai kehidupan saya sendiri. Bak kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Kita harus menghargai keamanan dan kehidupan yang kita nikmati. Selain itu, buku ini juga mengajar nilai tolong-menolong. Penduduk Gaza saling membantu antara satu sama lain walaupun hidup dalam kesusahan. Ini mengingatkan kita supaya sentiasa membantu rakan, keluarga dan masyarakat. Nilai seterusnya ialah keberanian. Kanak-kanak dalam komik ini tetap berani mengejar impian dan pendidikan walaupun menghadapi cabaran. Sebagai penutup, komik Gaza siri ke-8 merupakan sebuah buku yang sangat menarik, menyentuh hati dan penuh pengajaran. Walaupun dalam bentuk komik, mesej yang disampaikan sangat besar dan bermakna. Buku ini mengajar kita tentang kesabaran, keberanian, kesyukuran dan nilai kemanusiaan. Saya sangat seronok membaca buku ini kerana ia bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga membuka mata dan hati saya tentang kehidupan. Keamanan adalah nikmat yang paling berharga. Oleh itu, marilah kita menjadi insan yang lebih bersyukur, penyayang dan sentiasa menghargai keamanan yang kita miliki. Melalui pembacaan, kita bukan sahaja menambah ilmu, tetapi juga belajar menjadi manusia yang lebih baik. Sekian, terima kasih.